Man City kini menyerahkan Tijani Reinders dalam senarai pendek pemain tengah untuk musim panas ini. Pemain Belanda itu difahamkan telah menarik minat Hugo Viana, pengarah sukan baru City. Reinders sangat dihargai dan dianggap amat sesuai untuk mengisi posisi nombor 8 di bawah perancangan pasukan Man City dan Pep Guardiola. City sedang memburu dua profil penting, seorang nombor 10 dan seorang lagi nombor 8, Florian kekal sebagai sasaran impian. Namun, Bayern Munich masih berada di hadapan untuk mendapatkan pemain tersebut. Justru, Gibbs White turut dipertimbangkan bagi posisi nombor 10. Bagi Reinders, beliau dilihat sebagai pilihan yang sangat ideal untuk peranan nombor 8 di Man City. Bagaimanapun, AC Milan pastinya tidak akan mudah melepaskannya kerana Reinders merupakan pemain utama sukan AC Milan. Harga perpindahan dijangka akan tinggi dan buat masa ini belum pasti sama adakah Milan sanggup melepaskan pemain tersebut. Kesimpulannya, minat Man City terhadap Reinders adalah nyata, namun rundingan dijangka rumit kerana nilai dan peranan penting pemain itu di AC Milan.